Pergilah bersembunyi. Apa maksud kamu? Mana kamu tahu? Aku boleh bau kamu. Aku busuk sangat ke? Sampai kamu boleh bau? Ya, betul. Baik kamu pergi bersembunyi. Okay, fine. Aku pergi sekarang. Alright, mari kita tengok. Nampaknya Yen pergi ke sana. Oh no, sekarang aku dah tak nampak Yen. Aku kena tukarkan kamera. Mari kita cuba ke kamera nombor 3. Oh yes, sekarang aku dah boleh nampak Yen secara jelas. Dia dekat Blacksmith. Apa dia tengah buat tu? Avani bagikan aku idea. Aku akan menang kali ni. Apa Yen tengah planning nak buat tu? Sekarang aku tak boleh nampak dia lagi. Mari kita tengok adakah aku ada kamera di dalam Blacksmith. Okay, mari cuba kamera nombor 4. Yes! Sekarang aku boleh nampak dia. First, letak pintu dekat sini. Apa yang dia tengah plan nak buat tu? Lepas tu, letak lava trap dekat sini. Yang cuba perangkap aku menggunakan lava? Seto jumpa aku terlampau mudah tadi. Sekarang dia takkan jumpa aku. Oh, Seto, marilah cari aku. Okay, Yen, aku datang. Kali ni, kamu takkan jumpa tempat sembunyi aku, Seto. Aku pasti aku boleh jumpa kamu. Okay, sekarang aku dah tahu Yen di mana. Tapi ada sedikit masalah. Apa aku perlu buat dengan lava tu? Fikir. Mungkin aku boleh menggunakan water bucket. Dan kita akan letakkan di atas lava tu. Dan lepas dari perangkap dia. Yen, aku rasa aku berdekatan dengan kamu. Tak mungkin, Seto. Itu mustahil. Sebab aku lalu di kawasan ni dan aku nampak kamu dari tingkap ini. Macam mana kamu jumpa aku? Tapi tak apa. Selagi kamu tak dapat tanda aku, kamu akan kalah. Alright, Yen. Aku akan datang dan masuk dan tandai kamu. Yen, kamu takkan selamat di dalam tu. Apa maksud kamu? Marilah masuk sini dan tandai aku. Kamu pasti ke? Iya, marilah masuk sini. Alright, aku datang. Ya. Hey! Tap, aku menang lagi. Macam mana kamu jumpa aku, Seto? Yup, aku gunakan IQ 1000 aku untuk hentikan lava kamu.